Jom teman saya makan longan Brazil. Tak ingat saya tu. Ada yang dah keras sangat, ada yang tak tahu dah. Dia ni kau ni memang keras dah ke? Okey, tengok. Kulit dia ni dia keras sangat. Ada warna purple, ada warna macam ni. Apalah, kita cuba. Sebelum kita makan, kita basuh dulu. Okey. Dah, jom makan. Ni buah mantau. Kalau lebih dikenali, longan Brazil. Sebelum ni saya pernah rasa dah semasa saya belajar dulu dekat Melaka. Owner rumah sewa tu dia tanam pokok longan Brazil. Banyak macam laici. Tapi memang rasa macam laici tapi sedap lagi pada laici. Dia lemak-lemak manis. Gerah. Gerah hangat. Sebelum ni kalau picit tu boleh lagi. Ai. Oi, gerah tu. Aduh dengan lesung. Gerah sangat. Sebelum ni saya makan taklah sekerah ni sangat. Oh, dia berair. Sebelum ni saya makan tak berair sangat. Kita cuba. Buah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap obok. Tapi sedap dulu saya makan lah. Mungkin ada grade-grade dia kot. Sebab sebelum ni saya makan besar je. Buah dia sangatlah kerah. Kena ambil alu lesur, katok. Okay. Biji jangan makan dah. Jom kita makan pula. Makan so. Alah budak-budak ni. Sangatlah keras ya. Aduh. Lagi. Saya suka cuba benda yang baru. Baru kita tahu. Sedap-sedap. Ambil. Macam orang nak. Bapak pun. Tak boleh lah. Dia berair. Betul dah lah. Seller tu ayat dia berair. Sebelum ni saya makan tak berair. Dia sedap manis. Manis letih. Semanis-manis. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini. Terima kasih.